Pada tahun 208 Masihi, satu ancaman besar dah muncul. Tentera Cao Cao yang jumlahnya gila-gila banyak, macam tsunami perang nak telan semua negara. Di Wu Timur, suasana dah jadi panik. Semua orang asyik fikir macam mana nak survive. Masa kritikal inilah, seorang perancang strategi yang genius, Zhu Liang, dengan berani muncul di Dongwu. Dia datang bukan saja untuk berunding, tapi untuk meyakinkan mereka tentang satu pakatan yang nampak mustahil. Di dewan yang penuh tegang, Zhu Liang terus diasat soalan-soalan sinis dari cendekiawan Dongwu. Mereka meragui keupayaannya, tapi Zhu Liang dengan tenang dan senyum sinis membalas setiap hujah dengan kebijaksanaan tak terlawan. Kata-katanya tajam, logiknya padu. Satu persatu, argumen mereka hancur, membuat semua terdiam dan tercengang. Dia buktikan akal boleh tuaskan kesombongan. Kejayaan Zhu Liang bukan sekadar menang berdebat. Dia berjaya yakinkan Sun Quan dan Zhou Yu untuk bersatu padu melawan Cao Cao. Pakatan strategi ini tak cuma selamatkan Wu Timur dari ancaman besar, tapi mengubah seluruh sejarah tiga kerajaan. Kisah lidah berapi ini membuktikan kuasa akal budi dan kata-kata yang bernas jauh lebih hebat dari kekuatan tentera paling gagah. Dia adalah legenda hidup.